AB Channel. Kerjasama di antara UMNO PAS buat kali kedua. Jadi banyak persoalan-persoalan orang tanya boleh percaya ke tak boleh percaya ke. Ada yang kata dah kena patuk ular sekali, adakah kita nak membiarkan diri kita dipatuk ular buat kali kedua dan sebagainya. Okey, pertama sekali memang kita tak nafikanlah bahawa kita sekarang ni sudah pastilah kita dah pernah kerjasama sekali, gagal, dan ini adalah peluang kali kedua kita menjalinkan kerjasama dengan pihak yang sama, iaitu PAS. Dan mungkin kali ini tambah satu lagi entiti, iaitu Parti Wawasan Malaysia. Jadi sudah pastilah UMNO dengan pengalaman yang tak berapa cantik sebelum ni akan lebih berhati-hati, akan lebih berhati-hati. Tapi kalau setakat untuk kerjasama di Johor Negeri Sembilan, saya rasa tidak ada banyak masalah. Kenapa saya kata tidak ada banyak masalah? Keraguan kita ialah kalau kita masuk pilihan raya, sekerat jalan parti-parti politik ini akan meninggalkan kita, kan? Kita tak nak benda ni berlaku, kan? Itu sebabnya dia ada kaedah-kaedah tertentu lah yang kita harapkan dapat dipersetujui oleh kedua-dua atau ketiga-tiga belah pihak. Antara benda yang saya rasa kali ni lebih baik ialah kerana kali ni kemungkinan besar kita akan gunakan logo Barisan Nasional. Jadi semua orang terikat dengan perjanjian, perjanjian yang bakal dimeterai di antara semua calon Barisan Nasional yang akan memberi mandat seperti mana sebelum-sebelum ni. Antara yang boleh saya sebut, pertama, memberi mandat kepada Presiden ataupun pengurusi Barisan Nasional untuk berbincang, berunding dan membuat keputusan dengan parti mana yang nak kita kerjasama membentuk kerajaan negeri. Kedua, memberi mandat kepada pengurusi Barisan Nasional untuk berbincang dan membuat keputusan bagi pihak semua ahli Dewan Undangan Negeri siapa kita nak angkat menjadi Menteri Besar. Dan yang ketiga, sudah pastilah perjanjian ini juga termasuklah satu ikatan di mana mereka tidak boleh menyertai parti lain ataupun keluar daripada Barisan Nasional. Jadi bagi saya, di pusat pun dah ada akta anti lompat parti, calon-calon ni dia tak boleh lompat parti sesuka hati macam dulu lagi. Mungkin di Johor ni belum lagi, tetapi agreement yang akan ditantangani oleh setiap wakil rakyat itu, saya rasa sudah memadai lah untuk mengikat dan membuat semua pihak berasa selamat bahawa tidak akan berlaku pengkhianatan, tidak akan berlaku lompat-lompat sana lompat sini, dan tak jadi macam dulu zaman scheme of things Muhyiddin Yassin, boleh beli wakil rakyat dan sebagainya. So saya rasa kali ni lebih mudah dan lebih terkawal lah. Ada yang cakap ni SD lah. Untuk makluman SD ni semua dah tak laku lah. Kalau laku itu hari, Muhyiddin Yassin dah angkat sumpah sebagai Perdana Menteri.
Sebab setiap orang yang nak jadi calon Barisan Nasional, dia membuat pengakuan bahawa dia tidak pernah memberikan SD kepada sesiapa dan tidak akan memberi SD kepada sesiapa. So itu sebabnya 10 orang yang memberikan SD kepada Muhyiddin akhirnya terpaksa menarik balik SD tersebut. Ni zaman SD dah tak ada lah. Okey. Memang betul akar umbi parti ni ada macam-macam. Sebahagian daripada akar umbi parti, mereka mahukan supaya kita kekal kerjasama bersama dengan PH. Tidak dinafikan. Terutamanya mereka yang berada di kawasan bandar, mereka yang berada di kawasan marginal, di mana kalau berpakat setakat dengan Melayu ni tak boleh menang pilihan raya. So kumpulan ni mereka akan prefer untuk kerjasama dengan PH diteruskan. Ada setengah orang pula macam di Melimau, Jasin ni, dia pengundi Melayu tinggi. Mereka lebih prefer untuk kerjasama dengan PAS. Sebab kalau kerjasama dengan PAS, confirm menang. Ada pula di antara mereka ni yang lebih, ialah dengan pengalaman, macam contohnya kawan-kawan kita dekat Kelantan, Terengganu, ada pengalaman yang tak berapa okey dengan PAS. Mereka nak supaya kita go solo. Ada juga. Namun apa yang penting, saya minta semua orang berikan kepercayaan dan mandat kepada kepimpinan parti untuk menentukan hala tuju. Sebab bila kita buat kajian, kita kaji betul-betul, kerjasama mana yang paling menguntungkan parti dan bangsa kita. Kalau ia hanya menguntungkan parti tapi nasib bangsa akan tergadai, bahaya juga. Dalam masa yang sama, kita kena fikir juga macam mana apa akan jadi dengan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan sebagainya. So semua aspek kita akan ambil kira sebelum kita memutuskan sesuatu kerjasama ataupun keputusan untuk bergerak solo. Dia tak akan jadi semudah seperti mana yang setengah orang bercakap. Tak mudah. Macam ditelan mati mak, di luar mati bapak, tetapi kena percayalah, kena percaya dengan keputusan kepimpinan, sebelum kita buat keputusan, bolehlah bagi pandangan dan sebagainya. Dah buat keputusan pun boleh bagi pandangan, Alhamdulillah, ada kalanya kita bagi pandangan selepas keputusan dibuat, keputusan tu berubah. Tapi kalau berubah ke arah kebaikan, tak salah. So dalam konteks di Johor, InsyaAllah lah, kalau tidak ada halangan, kita akan kerjasama dengan sahabat kita daripada PAS dan juga dengan wawasan, So ini jauh lebih baik daripada kita bersendirian. Bersendirian ni dalam kategori 55% Melayu, 45% bukan Melayu, cabaran dia sangat besar, Tapi bila kita bekerjasama dengan PAS, dengan wawasan ni, ini akan memberikan impact yang jauh lebih baik lah kepada Barisan Nasional. Namun bukan setakat itu saja, bukan hanya kekuatan kita saja yang akan menentukan kemenangan. Kalau lawan kita kucak-kacir pun, ianya juga membantu, macam Johor dulu,
salah satu sebab ianya membuahkan kemenangan kepada kita, pasal ialah masa tu kita berhadapan dengan COVID-19, pengundi Cina tak keluar kerana risau dengan kesihatan mereka. Kemudian dalam masa yang sama ketika itu Tun Dr. Mahathir khianati Datuk Seri Anwar, tak nak PAS kursi Perdana Menteri. Lepas tu Tun Mahathir pula bergaduh dengan Muhyiddin sehingga dia dipecat daripada Bersatu. Benda-benda macam tu juga membantu kan. Macam hari ni tindakan Rafizi juga merosakkan peluang PKR dan PH kan. Kita pun tahulah agenda dia dendam dan yalah, belakang dia ada orang-orang yang nak melihat Datuk Seri Anwar jatuh, nak memalukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sudah pastilah kan, mereka ni akan membantu Rafizi all out. Walaupun Rafizi kata dia hanya akan bertanding 15 kursi. Kenapa dia nak bertanding 15 kursi saja? Sudah pastilah kursi-kursi ni kursi PKR dan tujuannya tidak lain tidak bukan hanya untuk pecahkan bagi memastikan PKR kalah. Nampak hati busuk dia kan. So memang cakap PKR bakal lenyap. Itulah niat dia kan. Bila orang yang jiwa kecil kan, kaki merajuk ni kan, kalah pemilihan parti, macam ni lah jadi dia. So saya haraplah rakyat boleh menilai kan, dan tidak memberi peluang kepada manusia-manusia macam ni untuk berada dalam tampuk kuasa. Kalau boleh kita bagi dia rehat terus. Okey? AB Channel.